kita berada di King Rama Waterfall. Okey, sekarang kita berada di King Rama Waterfall. Kita datang dengan kereta ni. Okey. So masuk ke sana. Tu nampak pondok baru tu. Pondok ni saya dimaklumkan akan datang ada bayaran. Berapa bayaran belum tentu lagi sebab dia baru siap dan dia orang belum putuskan lagi berapa tiket nak dikenakan lah. So siapa yang datang sekarang kira untung lah, tak perlu bayar tiket masuk. Okay. Ni pondok dia. Pondok tiket akan datang, dah siap dah ni. Nampak dah cantik, dah siap. Tak tahulah bila nak kena charge ni. Okay. Masuk tu. Inilah nama air terjun ni. Calon Perakyat King Rama 9 Waterfall of the all of Recreation Forest. Alright. Jom kita masuk. Dia ada kemudahan tandas kat sini. Okay. So kita perlu menapak laluan ni lebih kurang 5 hingga 10 minit lah. Tengok kalau laju tu 5 minit je. Okay, jom. Air terjun ni antara air terjun yang cantik jugalah. Sebabnya dia tinggi dan dia turun memang cantik. Tapi air dia pada saya lah nak mandi macam kurang sikit lah. Sebab air dia tak berapa jernih. Tapi ada je orang mandi tu. Berapa meter daripada entrance sampai ke waterfall tu saya tak sure lah. Saya rasa dalam 300-400 meter rasanya. Okey, kita dah sampai ke air terjun. Yang nampak air terjun dia memang tinggi. Okey, sekarang kita akan teruskan perjalanan. Dia akan masuk sini dan dia akan pergi sampai ke air terjun sana. Okey, let's go. Okay, waterfall video orang Siam, orang Thailand. So kita akan ke sana. Okay. Air terjun King Rama. Okey, sekarang kita perjalanan keluar daripada waterfall ni. Tadi kita dah berhenti bergambar. So sekarang kita nak keluar. So nak mandi air kurang sikit lah. Tapi ada juga orang mandi. Air terjun King Rama 9 ni memang spot wajib singgah jika turun daripada Skywalk Ayar Wang. So jangan lepaskan peluang. Kalau turun dari Skywalk, singgah di waterfall ni. Okey, itu saja daripada saya. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye.